Okay guys, kita nak pergi Genting Highland. Tolong like dan subscribe channel dari YouTube Ibu. Bye. Dah, sudah dah tu. Guys, kita tengah sarapan sementara naik genting dulu sebab kau nak cerita apa tentang genting? Nak tengok pemandangan Genting Highland. Okay, lagi? Nak tengok First Hotel. Lagi? Dan berkot. Lagi? Dan nak main fun fair. Sampai. Kira naik genting nak buat apa ni? Nak tengok maksu-maksu yang ada. Salah! Cut! Boleh lah. Apa dia? Kalau boleh peha tu putih. Nice. Oi, cut! Putih dah sejuk. Okay. InsyaAllah Genting Highland. Okay, kat Genting kita dapat request daripada Malin nak main fun fair. Tapi bukan token tepi-tepi tu Tanya apa? Kalau ayah ni, ayah bagi tolong kadu je. Lain soalan tu. Lain. Ayah pergi Genting Highland. Ayah nak buat apa pergi Genting Highland? Dia tahulah ayah. Lain buat apa kita Ayah lihat? kan mama pandai. Makan. Okay, kita ada tetamu yang baru. Tetamu pula, peserta yang baru. Muhammad Sufian. Mama apa? Siapa nama dia? Muhammad Sufian. Ben? Tak tahu. Ben tak tahu. Ben Ali. Abang Malik panggil dia apa? Pak Buang. Sudah makan, jadi tengoklah. Ni pakat-pakat semua bergerak lah. Kita naik 2 kereta. Kenapa? Okay, kita nak gerak dah ni. Tu kenapa pula tu? Itu kenapa? Okay, siapa naik kereta sana? Sekarang ni kita dalam perjalanan naik ke Genting. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine. Sekarang kita berada di Riz Coffee sebelum kita jejakkan kaki ke Genting. Jadi marilah kita Layan. layan. Later. RM5 untuk masuk ke Genting Island. Tak ada benda yang murah dan tak ada yang free. Okay, tu RM5 murah tu. RM5 boleh beli air sus espresso je lah. It's just my turn, but we can still have fun for now. Okay, sekarang ni kita dah naik kat Genting. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Kita nak masuk Amber Court, tapi sekarang dia dah cat baru. Okay. Saya mau tanya, sini ada hantu ah? Tak ada. Okey. Okey. You tak pernah jumpa hantu? Tak ada. Mana kita ni? Buruknya. Malik, adakah tempat ni misteri? Ada dah. Ada mayat kat dalam. Betul ke ni? Betul lah. Ni kalau Buruk. mayat ni ikut balik macam mana? Kalau mayat ni ikut balik macam mana? Aku dengar cerita dulu yang Bekot ni banyak yang orang kalah judi. Dia akan bunuh diri lah kat sini. Okay. Jadi? So memang agak menyeramkan lah kat sini. So sekarang kita nak tanya penduduk kat sini sebab kita pun tak tahu sangat lah. Apa cerita? Jom. Macam ada orang. Kita kencing tak apa. Kecil tak apa kot. Tak boleh lah.
Okay, Jaga air kecil terlanting. Tu palsu Bang? lah. Tu palsu. Bang? Maaf lah. Okay, kita nak tanya bang. Abang tahu ke apa kisah tempat ni? Kisah Sekejap basah. Kisah tempat ni. Abang ni orang lama kat sini. Dulu tempat ni pernah ada 3 je customer yang apply unit. Memang 3 orang je duduk. bukan 3 customer saja yang apply 3 unit. Pernah nak tutup dah Amber Court ni. Okay. Tapi management memperbarui tempat ni. So abang pun ada waktu tu. So cat-cat ni abang yang cat. Abang cat lah. Jadi tak apalah. Oh, kecil. Kita tak tahu. Jadi kat ada RM10. Sekarang kita dah sampai kat Genting Island. Itu first one hotel. Sana Amber Court. Tak apa, yang ni dengar tak apa. Dengar. Ni Dekat dengar. sini ada fun fair, ada bangunan lain. Ni bang, ni beg kenapa bang? Beg. Saya dari kampung. Iya. Buat sampai Genting Island. Iya. Ini bininya. Mogok. Okey, 1, 2, 3. Jalan dengan sepatu aku di kanan. Okey, kita dekat pintu masuk dah ni. Alamak, tutup mata dia. Okey, kita dah nak masuk ke Skywalk. Okey, kita masuk Okey, sekarang ni kita dekat cable car. Kita nak tunggu, nak beratur untuk masuk ke cable car. So, sebelum kita masuk ni, kita tanya pengalaman orang-orang kat sini lah. Kita tanya siapa. Tu macam, boleh tanya je abang tu. Jom lah, macam dia free je. Asal baju sama macam abang tadi kita tanya. Assalamualaikum bang. Bang, abang kerja kencing ke bang? Korang lagi ke? Okay bang, saya nak tanya bang. Sebab nampak abang macam pengalaman kat sini Ya. Sekejap basah. Ya. Bang banyak bau kencing lah bang. Tak sangka jumpa korang kat sini. Okay bang, saya nak tanya. Pengalaman abang, apa pernah naik kabel car? Saya yang buat cable car ni. Dia yang buat guys. So kalau korang nak tahu, Tahun bila wujud ni bang? 1985. Yang tu abang tak lahir ni. Macam mana abang buat Tak tu abang. Masa abang buat tu tak rasa gayat ke apa, takut ke? Tak ada. Cable car ni dulunya kabel taksi. Sekarang dah pakai betul-betul car lah. Korang ada RM10. Okay, bye-bye.
Dia tak tahu lah. Kena fikir lah Next station, Batu Cantonment. Next station, Batu Cantonment. And 3, 2, 1. Let's go! Okay guys, kita dah naik cable car. jadi. Bila masa dia naik dengan kita? Bang. Bang okey tak? Bang? Ini orang tadi. Bang bang? Ini orang tadi. Bang? Orang ni asyik kita. Apa buat apa Orang ni kat asyik sini bang? kita. Bang, tolong! Dia ketat! Oi, kita tengah apa tadi? Dah lama lagi. Hanya makin lagi. Bila baru ya atas tu. Di sini buat. Lagu lagi panjang. Lagi panjang. Lagi tinggi lagi sedap. Dia kalau tengok bawah dia ni panas tak ni? Kalau lagu ni Bau, bau. ni best. Tak. Dia ada kat flat tinggi kan. Baru nasi lemak baru. Dia bau macam bau paru sikit. Balik kita lah. Alah bau luar. Kita dengan buah.
Ambil mana? Hei. Okay, kita dah gerak. Yana. Balik. Bibi. Adik, okey ke? Oh tak, dia tembak belum? Okay, kita nak masuk rumah tu. Nama rumah tu ni Pontianak. Masuk kalau berani. Bapak, serang. Gelap tak nampak apa. Gelap betul tak nampak apa. Kenapa? Tak ada apa pun. Oi, bodoh.
Longkang tu. Abang, diorang takut ke? Diorang ni penakut ke? Jadi abang paling berani kan? Kan abang? Berani naik ni. Ya. Hilang lutut ah. Hilang lutut ah. Abang, diorang ni penakut lah kan? Tengok macam Pak Uda ni berani. Bye-bye. Sekarang diorang tengah nak mencuba untuk main yang ni.
Mahal ini mahal. Mahal. Kontra. Pet. Nanti makan. Nenek kita makan nenek. Mari kan. Nenek makan apa? Okay. Tu dah penat lah sikit. Tangan tak? Nak pasang tangan? Kenapa macam berat? Bukan ke dia tadi? Asal dia ikut kita ni? Bang? Kita bukan tadi ke? Oh, apa kat sini? Tadi korang makan Ha. Jaga-jaga. Sini ada ludah. Sini ada ludah. Ada RM10.
Okey. Okey. Ini kamu kena sakit jangan sampai kamu tak tanya dengan saya. Apa itu buat? Hah? John. Now. Hey, man, there's this cop scoping for you. Check it out. Main je lah kau. Ini tak laju lagi ke apa? Ya. Laju. Dekat sana je kita nampak lagi. Pakai laju. Laju. Oh, beda. Oh, di belakang lah. Muntah lah, oi. Gue nak terkeluar tu. Memang muntah tau. Nampak je benih. Nampak je benih. Mesti aku muntah. Okey.
abang. Jangan ibu. Lega enggak ya? Welcome to Bandung, Indonesia. Bandung.
Makan tu Bandung coklat. Sirap Bandung. On. Kau sini dekat abang tadi ya? Ni abang tadi ni. Bang. Bang okey ya? 少林功夫緊，好好嘢。少林功夫緊，太好緊。冇下啲鬥過，冇下啲鬥過，咩人咁低，我都咁咁低。少林功夫好嘢，更好嘢。Belakang kau dulu. Sebab masa kat bawah simut, kita pakai baju ni. Fokus sikit. Okey, kita dekat Highland Tower. Mana ni tahu? Duduk. Sama misteri guys. Adakah Genting Highland telah menjadi Highland Tower? Dari Genting Highland berpindah ke Highland Tower? Misteri guys. Sangat misteri. Inilah tempat yang Malik nak pergi. Ke mana yang lah? Inilah yang tahu. Nampak? Ada kolam tak? Masuk orang. Ada kolam? Ada kolam. Dia kata kolam dah hijau. Oh. Apa nak mandi kolam hijau? Rumah tingkat. Siapa rumah tingkat? Kunci tak boleh masuk. Gila kau. Kita dalam tu. Kita. Mari, mari. Dia nak mengintai dalam Highland Tower orang dah. Kawasan Terbia. Ni bukan pakcik tadi ke? Kenapa dia ikut sampai ke bawah Betul? Tadi bukan kat atas kat Genting Highland. Macam mana boleh ada kat Highland Tower? Okay guys, kita dah sampai ke Highland Tower dan telah terpenuhilah hajat Malik daripada ke Genting Highland. Kita sampai ke Highland Tower. Pelik tapi benar kisah ini. Macam mana? Betul okey? Wow. Ya Allah. Bukan ke pakcik ni tadi dekat Genting Highland? Macam mana dia boleh ada kat sini pula? Assalamualaikum. Ya. Bukan tadi ada kat atas ke kat Genting? Memang ikut kita orang sampai sini? Rumah pakcik. Mana pakcik tadi? Dia tinggal kat sini?